cabaran daripada Ampang 24 walaupun hadir selaku pasukan yang baru dalam kempen kali ini, namun rata-rata pemain mereka merupakan barisan pemain yang berpengalaman. Sudah pun bermula aksi di arena MBSJ untuk kedua-dua pasukan menoktahkan kemenangan bagi mara ke perlawanan separuh akhir. Tidak ada keputusan seri yang kita cari pada hari ini, hanya ada antara pemain yang cukup lama beraksi untuk pasukan Cyberjaya Teleflow. Lihat bagaimana Fazrul akan menunaskan tanggungjawab ini untuk pasukan beliau. Ada 3 ke 4 orang pemain menanti dalam kawasan kotak penalti. Cantik sebenarnya jaringan pertama untuk pasukan Teleflow. Kita perkatakan tentang peluang dari situasi bola mati ini. Syazwan Salihin berjaya menghukum benteng pasukan Ampang 24. Kredit untuk Muhammad Fazrul yang bijak membaca larian yang dilakukan oleh pemain pasukan Cyberjaya Teleflow. Ya saudara ya, again kita sekali lagi ya, cantik sekali dorongan ni. Tapi sekali lagi saya rasa saudara, kita disajikan own goal seperti match pertama tadi. Kalau tengok lorongan yang sungguh cantik, gagal dibaca oleh Yazid tak kira. Bijak juga tindakan yang dilakukan oleh Azhar Hassan. Low Chun Kiong semula untuk Azhar. Azhar hantaran jauh yang dipilih. Lepas tidak offside. Asnan masih lagi dalam kedudukan, mara ke dalam kawasan kotak penalti. Ruang yang sudah pun ditutup oleh penjaga gol. Satu tepisan yang cukup penting dari Akil Fadli. Berjaya juga menepis bola itu dari masuk ke dalam pintu gol. Peluang sebenarnya gadis untuk ya, inilah Asnan. bahayanya saudara ya. Satu highline yang tidak menjadi. Tetapi saya ingin bertanya sesuatu. Kenapa beliau merembat ke near post saudara? Ketenangan yang dimiliki oleh ketua pasukan Ampang 24 ini. Oh, cantik sekali lagi antara lolos membebaskan. Asnan cantik. Oh, sayang Asnan. 2 peluang berturut-turut disia-siakan oleh pegempur pasukan Ampang 24 ini katanya gadis. Ya, again saudara Yazid ya. Kalau kita tengok tadi sepakan penjuru beliau agak menarik, agak tepat. So patut low. Cari pemain pertahanan ini, Azhar yang dicari. Oh, peluang sebenarnya untuk pasukan Ampang 24. Nyaris-nyaris sekali lagi. Hampir-hampir saja daripada pemain ini, Ryan Ong. Ya, saya rasa mereka menantikan bola tu untuk tinggi. Tapi itulah saudara ya, bola just berlega. Hanya memerlukan satu sentuhan saja saudara. Hantar bola ke bahagian atas. Ridwan dengan satu dadaan. Sayang sekali itu tidak cukup sebenarnya. Dan itu menamatkan cerita di arena MBSJ. Kekalahan pertama untuk pasukan Ampang 24 FC ke atas pasukan Cyberjaya Teleflow dalam kempen Selangor Champions League. Sekaligus perjalanan pasukan Ampang 24 terhenti hingga ke saat ini apabila ditewaskan oleh pasukan Cyberjaya Teleflow. Hasil jaringan tunggal daripada Syazwan Salihin di minit ke-14 menutup cerita untuk perlawanan suku akhir pada malam ini. Terima kasih kepada seluruh barisan penyokong dan penonton yang terus setia bersama kami hingga ke whistle penamat.